Ramai yang tanya, Abang Nas, berapa kos minimum nak pergi ke Paris kan? Nah, ramai yang tanya. So, pada kakak-kakak yang nak sampai sangat nak bergambar dengan Eiffel Tower ni, ibu kota cinta dunia kan? Saya akan terangkan dan explain sesuatu. Berapakah bajet minimum untuk korang sampai ke sini? Biasanya kalau korang travel luar negara ni, benda yang paling mempengaruhi kos korang adalah tiket kapal terbang. Dan fortunately, setelah beberapa tahun, Mas dia dah adakan balik diorang punya direct flight daripada Malaysia ke Paris ni, iaitu MH20. Dah ada balik so direct, dah tak payah nak transit. Dan bestnya tiket dia agak murah. Kalau time winter saya dapat yang sekarang ni RM1,800 untuk satu orang, one way lah kan. Come on, RM1,800 untuk pergi ke Paris tiket kapal terbang. Come on, korang pergi balik Sabah, balik Sarawak pun dah berapa ratus kan. Come on, ini Paris. Dia bergantung pada timing. Ada yang mungkin RM2,000 lebih. Kalau flight lain yang saya tengok ada yang sampai RM3,000-4,000 kan. Tapi MH20 Mas Airline ni satu-satunya direct flight. Tak ada transit langsung daripada Malaysia ke Paris direct. So jawapan pendek berapakah kos minimum untuk korang sampai ke sini, termasuk flight, termasuk hotel, termasuk makan. Kalau korang jenis yang pandai budget dan spend, iaitu lebih kurang dalam RM6,000 ke RM8,000 satu orang. Come on, korang pergi Langkawi pun dah berapa bang? Korang pergi Phuket pun dah berapa kan? Ni Europe, Paris kan? Paris. Salah satunya untuk korang jimat dan dapat bajet RM6,000 ke RM8,000 seorang tu adalah daripada segi makan. Makan ni sensitif untuk orang kita, orang Melayu dekat Malaysia ni kan. Halal ke tak halal, tekak rasa lain ke tak lain, mahal ke tak mahal kan. Salah satunya korang kena bawa lah makanan daripada Malaysia. Dah confirm halal, tekak kita dan murah kan. Macam ni Dapur Tiga Makcik ni adalah satu bukti. Lepas bawa daging masuk ke Paris lepas airport Paris. Sebab sebelum ni ramai orang tertanya, boleh ke bawa daging masuk ke Paris kan? Ramai kata tak boleh. Yang tak boleh tu adalah daging mentah. Tapi kalau daging yang dah siap proses macam gini kan, Dapur Tiga Makcik ni kan, boleh lepas bawa aja. So benda ni tak mahal. Kalau korang nak travel ke mana-mana negara pun bawa Dapur Tiga Makcik ni dah siap masak. Senang kalau korang nak piknik ke dekat tepi-tepi ni kan. Dan yang bestnya Dapur Tiga Makcik ni, dia ada dua option. Sama ada korang nak siap nasi. Kalau korang tak nak berat-berat sangat, korang ambil yang jenis lauk je. Dan lauk dia pun ada banyak jenis. Ada asam pedas titil, dendeng daging, rendang daging hitam, itik salai masak lemak, paru sambal. Dan pada yang tekak tak boleh tinggal makan pada pedas ni kan, korang boleh ambil sekali dia punya garlic chili oil So pada kakak-kakak yang nak travel ke Paris, follow sebab lepas ni saya akan cerita pula breakdown macam mana korang nak dapat bajet RM6,000 ke RM8,000 untuk sampai ke Paris ni Kalau korang nak cari Dapur Tiga Makcik ni, boleh pergi terus dekat dia punya TikTok yang saya mention dekat description bawah ni.